Jadi yang pertama kita akan menguji gunakan gas. Apabila sensor gas dapat mengesan gas yang berbahaya di dalam satu ruangan, bacaan gas pada LCD menunjukkan 400 ppm. Gas di dalam ruangan akan dikeluarkan secara automatik melalui kipas. Selepas gas dalam ruangan berkurang, bacaan gas kembali normal, kipas akan berhenti secara automatik. Yang kedua, kita menguji sensor suhu. Apabila suhu ruangan melebihi 32 darjah Celsius, sensor akan mengesan suhu yang panas di dalam sesuatu ruangan dan kipas akan mengeluarkan suhu di dalam ruangan hingga suhu dalam ruangan bawah daripada 32 darjah Celsius. Jika suhu di bawah 32 darjah Celsius, kipas akan automatik berhenti. Dan suhu dalam ruangan kembali normal. Yang ketiga, pengujian asap. Jika berlakunya sesuatu kebakaran di dalam satu ruangan dan sensor mengesan asap dalam ruangan dan melebihi bacaan 400 ppm, secara automatik kipas akan berfungsi dan mengeluarkan asap di dalam ruangan. Kipas bacaan bawah 400 dan asap dalam ruangan berkurang, kipas automatik berhenti.